Korang, hari ni saya nak bagi tahu hati-hati kepada rider-rider yang lalu dekat Bukit Jalil. Korang tengok ni, saya baru kena langgar manhole yang lubang pecah dekat bahagian dia punya depan tu, tak perasan. Okey, korang tengok ni apa jadi. Rim original RS, nampak? Ni syukur alhamdulillah tayar tak pancit. Tadi kita jalan kan, kalau pecah ni tadi pancit lagi masak kena tunda. So korang yang rider-rider kan, abang Foodpanda ke Grab ke, hati-hati. Ni nampak. Kalau korang cakap bawa laju ke, tak, nanti kita akan tunjuk simpang yang kita keluar tu. Kita bawa slow je, tapi lubang di dalam. So hati-hati. Okey, sebab Bukit Jalil ni paling banyak manhole. Itulah, nak macam mana. Nak marah pun tak boleh. Okey, dugaan.